berpenat untuk berpuasa selama sebulan tetapi tidak mendapat pahala. Di dalam bulan Ramadan kita perlu usaha supaya puasa kita bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kita berpuasa daripada segala maksiat, iaitu mata kita pun berpuasa daripada maksiat, telinga kita pun berpuasa daripada maksiat, lidah kita pun berpuasa, tangan dan kaki dan seluruh anggota badan kita turut berpuasa. Itu sebenarnya amat penting bagi memastikan kita mendapat pahala puasa kita. Kerana kata Nabi SAW, berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat pahala puasa. Sebaliknya, apa yang mereka dapat hanyalah lapar dan dahaga saja. Amat-amatlah rugi kalau kita dalam bulan Ramadan ini berpenat untuk berpuasa selama sebulan tetapi tidak mendapat pahala puasa. Kerana itu, di dalam kitab fiqh, para ulama menggariskan ada perkara-perkara yang dia membatalkan puasa dan ada juga perkara yang dia membatalkan pahala puasa. Antaranya, al-ghibah, iaitu kita mengumpat, ataupun an-namimah, kita mengadu domba, ataupun al-kadhib, kita berdusta, mengucapkan perkara yang tak betul, kita menipu, ataupun melihat kepada perkara yang haram dengan syahwat, ataupun bersumpah palsu. Oleh itu, amat penting dalam bulan Ramadan ini untuk kita bukan sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja, tetapi seluruh anggota badan kita, panca indera kita turut berpuasa daripada segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.